Hadis ke-34. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidah. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hati. Demikian itu selemah-lemah iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pengajaran hadis. 1. Kita perlu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan penuh tanggungjawab, sambil memberi nasihat dengan perkataan yang lembut dan sopan. 2. Setiap individu berhak menyampaikan seruan dakwah sesuai dengan kemampuannya. Dakwah harus disampaikan dengan penuh hikmah, disertai nasihat yang benar dan tidak menggunakan cara yang dilarang oleh agama. 3. Selalu berdoa untuk kebaikan diri sendiri, keluarga dan umat Islam. 4. Kita hendaklah menyediakan perancangan yang teratur dan berstrategik dalam melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar.